Nasi lemak dianggap sebagai makanan kebangsaan Malaysia dan hidangan paling terkenal di negara ini. Nama nasi lemak datang daripada cara penyediaannya di mana beras dimasak menggunakan santan kelapa, menjadikan nasi lebih beraroma dan berkrim berbanding nasi biasa. Versi tradisional nasi lemak biasanya dibungkus menggunakan daun pisang dan dihidangkan bersama sambal, ikan bilis goreng, kacang tanah goreng, irisan timun dan telur rebus. Antara rekod terawal mengenai nasi lemak muncul dalam buku The Circumstances of Malay Life yang diterbitkan pada tahun 1909 oleh Richard Olaf Winstead dan Richard James Wilkinson. Hari ini ia boleh didapati dengan pelbagai lauk tambahan seperti ayam goreng, rendang, sotong sambal dan paru goreng. Terdapat juga versi moden macam nasi lemak burger dan nasi lemak aiskrim. Rendang sering dikaitkan dengan sambutan Hari Raya Aidilfitri, dihasilkan dengan memasak daging bersama santan, cili, serai, lengkuas dan pelbagai rempah lain selama beberapa jam. Proses memasak rendang mengambil masa berjam-jam membolehkan santan dan rempah meresap sepenuhnya ke dalam daging. Teknik memasak ini menghasilkan rasa yang lebih kaya dan membantu makanan tahan lebih lama sebelum wujudnya peti sejuk. Nama rendang dipercayai berasal daripada perkataan merendang yang merujuk kepada proses memasak secara perlahan. Terdapat pelbagai variasi rendang seperti rendang daging, rendang ayam dan rendang tok daripada Perak yang terkenal dengan warna yang lebih gelap. Nasi kandar, hidangan paling ikonik dari Pulau Pinang dan mempunyai sejarah yang berkait rapat dengan komuniti India Muslim. Nama nasi kandar berasal daripada perkataan kandar, iaitu sebatang kayu yang dipikul di bahu untuk membawa dua bekas di kiri dan kanan. Pada zaman dahulu, penjual nasi kandar akan berjalan dari satu tempat ke satu tempat sambil memikul nasi dan lauk untuk dijual kepada pekerja pelabuhan, buruh dan penduduk setempat. Hidangan ini terdiri daripada nasi putih yang dihidangkan bersama pelbagai pilihan lauk seperti ayam goreng, kari kambing, sotong, ikan goreng dan daging. Kebiasaannya orang akan mencampurkan pelbagai jenis kuah serentak ke atas nasi untuk rasa yang unik. Hari ini nasi kandar bukan lagi terhad kepada Pulau Pinang dan boleh didapati di seluruh Malaysia. Roti canai, hidangan yang boleh ditemui hampir di setiap restoran mamak di seluruh negara dan merupakan antara makanan sarapan paling popular di Malaysia. Roti canai dipercayai dibawa oleh komuniti India Muslim yang berhijrah ke Tanah Melayu pada abad ke-19. Dibuat menggunakan tepung gandum, air dan minyak sebelum dough diregangkan sehingga menjadi sangat nipis. Dough kemudian dilipat beberapa kali sebelum dimasak di atas kuali leper panas, menghasilkan lapisan yang rangup di luar tetapi lembut di dalam. Roti canai biasanya dimakan bersama kuah dal, kari ayam, kari kambing ataupun sambal. Malaysia telah menghasilkan pelbagai variasi unik seperti roti telur, roti tisu dan roti bom yang jarang ditemui di negara lain. Laksa, laksa tidak ada satu versi rasmi yang digunakan di seluruh negara. Kebanyakan negeri mempunyai versi laksa tersendiri dengan rasa, bahan dan cara penyediaan yang berbeza. Asal-usul laksa dipercayai berkait dengan komuniti peranakan atau Baba Nyonya, hasil percampuran budaya Melayu dan Cina yang berlaku beratus-ratus tahun dahulu. Versi yang paling terkenal ialah asam laksa Pulau Pinang yang menggunakan kuah berasaskan ikan dan asam jawa sehingga menghasilkan rasa masam yang kuat. Di Johor pula terdapat laksa Johor yang agak unik kerana menggunakan spaghetti menggantikan mie laksa tradisional. Hidangan ini dikatakan mendapat pengaruh daripada Sultan Abu Bakar yang pernah berkunjung ke Eropah dan memperkenalkan penggunaan pasta ke dalam laksa. Sarawak pula terkenal dengan laksa Sarawak yang mempunyai kuah lebih berempah dan sering dihidangkan bersama ayam, udang, telur dan hirisan limau. Char Kway Teow, nama hidangan ini berasal daripada dialek Hokkien di mana cha bermaksud goreng, manakala kuih tiaw merujuk kepada mi beras yang lebar dan rata. Pada asalnya char kway tiaw merupakan makanan golongan pekerja kerana ia murah dan mampu memberikan tenaga yang tinggi untuk kerja fizikal. Hidangan ini dimasak menggunakan api yang sangat panas bersama bahan seperti udang, kerang, tauge, telur dan kicap. Konsep wok hei iaitu aroma berasap yang terhasil apabila makanan digoreng pantas pada suhu tinggi menggunakan kuali besar juga digunakan dalam hidangan ini. Ramai chef menganggap wok hei sebagai elemen paling sukar untuk dikuasai kerana ia memerlukan kawalan haba dan masa yang tepat. Nasi ayam Hainan, hidangan ini dibawa oleh pendatang dari Pulau Hainan di China sebelum diadaptasi menjadi salah satu makanan paling popular di Malaysia. Secara tradisional, hidangan ini menggunakan ayam yang direbus hingga lembut sebelum dipotong dan dihidangkan bersama nasi, sup dan sos cili. Di Malaysia terdapat dua versi utama iaitu ayam putih dan ayam panggang. Dengan versi panggang sering mempunyai rasa yang lebih kuat dari hasil penggunaan rempah dan proses memanggang. Bak kut teh, hidangan terkenal dalam masyarakat Cina di Malaysia. Nama bak kut teh berasal daripada dialek Hokkien yang secara harfiah bermaksud teh tulang daging. Walaupun namanya mengandungi perkataan teh, minuman teh sebenarnya tidak dimasukkan ke dalam sup. Sebaliknya, teh biasanya diminum bersama hidangan ini. Ia terdiri daripada tulang rusuk babi yang dirembus selama berjam-jam bersama campuran herba dan rempah seperti bawang putih, kayu manis, bunga lawang dan akar herba Cina. Bak kut teh mula menjadi makanan pekerja pelabuhan dan buruh pada abad ke-19 kerana sup herba yang kaya nutrisi dipercayai dapat memulihkan tenaga selepas bekerja berat. Menariknya, terdapat dua gaya utama bak kut teh di Malaysia. Versi sup herba yang popular di Kelang dan versi kuah gelap yang lebih pekat yang sering ditemui di beberapa kawasan lain. Cendol,
Pencuci mulut paling terkenal di Malaysia dan sering menjadi pilihan untuk menyejukkan badan dalam cuaca panas. Hidangan ini biasanya terdiri daripada ais kisar, santan, gula melaka dan jalu hijau yang diperbuat daripada tepung beras atau tepung kacang hijau. Salah satu bahan yang paling penting ialah gula melaka yang dihasilkan daripada nira pokok nipah atau kelapa dan memberikan rasa karamel yang unik. Di Malaysia terdapat pelbagai variasi cendol termasuk tambahan kacang merah, cendol pulut, cendol jagung dan juga cendol durian. Keropok leko, makanan paling ikonik dari negeri Terengganu, diperbuat daripada campuran isi ikan dan tepung sagu yang diuli sehingga membentuk doh panjang sebelum direbus dan dimasak. Nama leko dipercayai berasal daripada dialek Terengganu leka yang bermaksud menggulung atau memutar, merujuk kepada bentuk asal makanan ini. Keropok leko asalnya dihasilkan oleh nelayan sebagai cara untuk memanfaatkan lebihan hasil tangkapan ikan supaya dapat disimpan lebih lama. Ikan yang sering digunakan termasuk selayang, tamban dan kembung kerana mempunyai isi yang sesuai untuk menghasilkan tekstur yang kenyal. Walaupun kini boleh ditemui di seluruh Malaysia, Terengganu adalah tempat terbaik untuk menikmati keropok leko yang asli. Kuih bulan, makanan paling sinonim dengan Mid-Autumn Festival yang disambut oleh masyarakat Cina pada hari ke-15 bulan ke-8 dalam kalender lunar. Bentuknya yang bulat melambangkan kesempurnaan, perpaduan dan pertemuan semula keluarga. Sebab itu ia sering dimakan bersama ahli keluarga ketika melihat bulan purnama. Kuih bulan pernah digunakan untuk menyembunyikan mesej rahsia semasa pemberontakan menentang pemerintahan dinasti Yuan di China. Mesej tersebut dikatakan diselitkan di dalam kuih bulan untuk menyelaraskan tarikh kebangkitan tanpa disedari pihak pemerintah. Kuih bulan diperbuat daripada pes biji teratai atau pes kacang merah dan sering mengandungi kuning telur masin di tengah. Muruku, makanan yang paling sinonim dengan sambutan Deepavali dan hampir pasti boleh ditemui di setiap rumah masyarakat India ketika musim perayaan. Nama muruku berasal daripada bahasa Tamil yang bermaksud berpintal atau berpilin, merujuk kepada bentuknya yang berlingkar sebelum digoreng. Snack ini diperbuat daripada campuran tepung beras dan tepung kacang urat bersama rempah seperti jintan dan bijan yang memberikan aroma serta rasa yang tersendiri. Muruku telah wujud selama beratus-ratus tahun di India Selatan sebelum dibawa ke tanah Melayu oleh komuniti Tamil yang berhijrah ke sini. Proses membuat muruku agak unik kerana adunan perlu ditekan melalui acuan khas untuk menghasilkan corak lingkaran yang kemas sebelum digoreng sehingga rangup. Asam pedas, hidangan ini menggabungkan dua rasa utama iaitu masam dan pedas. Kuahnya dihasilkan daripada campuran cili, asam jawa, bawang dan pelbagai rempah yang dimasak sehingga pekat. Ikan seperti pari, tenggiri dan jenahak sering digunakan walaupun terdapat juga versi menggunakan daging ataupun tetel. Walaupun Melaka dan Johor sama-sama terkenal dengan asam pedas, kedua-dua negeri mempunyai gaya masakan yang sedikit berbeza dari segi rempah dan tekstur kuah. Ia biasanya dimakan bersama nasi putih dan dianggap sebagai antara makanan yang paling mewakili cita rasa Melayu. Apam balik, makanan jalanan popular yang boleh ditemui di pasar malam hampir di seluruh negara. Nama apam balik bermaksud apam yang diterbalikkan, merujuk kepada cara penyediaannya di mana adunan dilipat selepas dimasak. Hidangan ini dipercayai mempunyai kaitan dengan komuniti Cina yang berhijrah dari wilayah Fujian ke Asia Tenggara sebelum diadaptasi mengikut cita rasa tempatan. Versi tradisional apam balik diperbuat daripada adunan berasaskan tepung yang dimasak di atas kuali besar sebelum diisi dengan kacang tanah kisar, gula dan jagung manis. Hari ini apam balik turut hadir dengan pelbagai inti moden seperti coklat, keju, Nutella dan juga aiskrim. Sate, makanan jalanan paling terkenal di Malaysia dan sering dihidangkan semasa perayaan, majlis keramaian dan rumah terbuka. Hidangan ini terdiri daripada daging yang dipotong kecil, diperap dengan campuran rempah, kemudian dicucuk pada lidi dan dibakar atas arang. Ia biasanya dibuat menggunakan daging ayam, lembu atau kambing dan dihidangkan bersama kuah kacang, timun, bawang dan ketupat. Terima kasih penonton. Jangan lupa like dan subscribe.